Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat petang semua ya. Harap sihat dah semua ya. Okey, ini hari saya nak tengok anak ayam yang baru letak semalam. Alhamdulillah sihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dia cergas. Alhamdulillah. Okey, kita tengok perkembangan anak itik pula. Okey, jom. Okey, tuan-tuan. Anak itik pun dah membesar. Oi, rasanya dah macam tak muat dah sangkar ni. Kita kena buat reban dia ni. Tapi maklumlah, nak buat reban sekarang ni pun modal agak kasar. Jadi kita hold dulu. Kita letaklah dulu kat sini sementara. Sambil-sambil tu kita perlahan-perlahan lah cari bahan-bahan untuk reban. Kita cari bahan-bahan yang terpakai ataupun kayu-kayu yang terbuang, bumbung-bumbung zinc ataupun atap yang terbuang ke, kita bolehlah buat reban itik. Sementara ni tak sempat lagi untuk prepare. Nanti insya-Allah kalau ada masa nanti kita akan buatlah reban dia. Okey. Rasanya setakat ni saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum. Terbaik.